Assalamualaikum, welcome back to my channel. So pagi ni kita nak pergi ke Arrowspeed. Tapi sebab apa aku nak pergi Arrowspeed? Sebab hari ni kita ada buka booth untuk Rabbit and Wheels guys. Okay, aku tunjuk korang. Bawah ni ada hoodie dengan Travis punya jaket lah. So ini untuk kita punya part timer. And aku pakai Rabbit and Wheels coach. So reason why kita pakai motor ni sebab ada tempat untuk bawa barang-barang kita. So aku nak tunggu member aku, Chris. Should be kejap lagi dia sampai ni. My man, isi minyak dulu, pump petrol dulu. Smart bro. Oh man, Blockies Subaru. Mana ni Royal Enfield, boleh test. Where the fuck? Sana mana Chris? Parking belakang ada. Okay. Yeah. Braski. Bisa. Boleh. Sekejap tunggu abang ni keluar. Sekarang kita dekat dalam booth Vespa. So kalau kita tengok ni, dia macam ada ala-ala macam dekat hari tu masa Officina 8 launching dekat Penang tu. So macam ni ada punya layout booth kan. Okay, dia datang tengok. Nanti dia nak launch the new Vespa 180 tau. Okay, let's go. Ni dia tahu je dia register. Cuba tengok ada punya nama ni. Dan juga Red Monster. Ada Blockies kan. Oh, ini satu set Batman. Ini semuanya racun. Dia macam bergilat-gilat lagi. Okay guys, ni Blockies top 20 finalist kita boleh buat. Ni kalau korang nak buat lah. Tapi masa aku video ni dah menang lah kot. Ni Batman ni ada skate park guys. Royal Enfield kali ni dia buat skate park dalam hall gila. Dalam kereta kita ada tanda motorcycle juga kat belakang. So ni booth tanda motorcycle dia sekali dengan Lambretta. Dia orang satu family. Orang makin ramai guys. Liberty Walk dah masuk. Dah kena kopi ke belum? Ni sebenarnya pagi jugalah untuk saya sebenarnya. Okay guys, geng-geng Lambretta guys. Alright guys, so kita ada dekat booth Lambretta untuk pelacaran J200, Lambretta J200. Okay, kita nak tahu harga dia apa semua nanti. Okay, sekarang kita nak tunggu pukul 1. So booth dia lebih chill sikit sebab luas gila. Nanti maybe lepas launching ni dia akan angkat lah booth sebab dia orang pun more pada lifestyle. Okay, right. Gentlemen, with a truly honor, we'd like to welcome Mr. Johnny to be here. I'm feeling too high today, but hello. And hello, Lambrettisti. You are the ones who make the brand. 3, 2, and 1. Presenting the all-new Lambretta J200. Is absolutely holy. And now, ladies and gentlemen, let's welcome. Let's pose L, which symbolizes Lambretta.
GT edition tu tadi dia orang dah bawa, and sekarang tengah nak launch untuk tanda custom, tapi terlalu ramai, aku seram lah untuk masuk booth dia ni kan. Like dalam ni dah padat gila. So ni ada dia orang punya VIP, tapi tak apa, kita lepak tepi ni je. Ni GP edition. So ni GP colorway yang baru. Belakang ni 3 ni. Kat depan tu dia nak launch standard custom. And actually guys, siapa-siapa yang beli Vico korang boleh menang Lambretta tau. Dia 8 minggu, 1 minggu 1 biji motor. 1 minggu 1 biji motor. Yang model yang J200 tu. So kau boleh dapat 1 minggu 1 motor lah. So ada 8 kali. Okay. So ada QR dia. Alright. Dia dapat motor J200 warna kuning tu. Beli Vico, menang motor ni. 1 minggu 1 winner. Okay, ni 1 minggu 1 winner. So ada 8 biji yang dia nak bagi. Okay, J200. Yang minatnya dekat dia punya dashboard tu kita boleh buka tau untuk charge. Okay, tu dia. So, sebab yang model yang colour grey tu dia terlalu crowded, so kita pergi kat sini lah, Vico X Lambretta ni. So memang nampak lagi nice lah daripada yang sebelum ni. X250 tu kan nampak besar, yang ni lebih kecil lah. Ruang boot dia boleh lepas kan ni. Ni yang aku cakap tadi tu, dia punya bonnet depan tu kita boleh nak letak phone, nak charge. Okay, ni boot dia. Ni tak muat ni, full face ni. Ya. Abang nasi? Okey. Okey je. Bawa abang nasi. Yang ini dia killer ke apa? Dia killer tapi dia killer. Tapi ni tak bateri habis ke apa kan, dia untuk bagi unlock lagi lah. Safety. Ni suasana kat luar lah. Ramai. Okay guys, so kita nak pergi tengok Vespa 180. Sekarang dekat luar, dekat S180, it is 21,500 ringgit Okay, kat luar. and comes with a So, dia dah launch 4-year kan? factory warranty as mentioned just now. Berapa? With S180, it is 21,900 ringgit and comes with, once again, 4 years factory warranty or 60,000 kilometer, whichever comes 900. first. So ladies and gentlemen, Jadi kalau event-event macam ni banyak goodies lah. Ini daripada berapa tahun lepas dia pakai. Apa Vespa Day? Vespa dia kan. Memang betul ni 10 tahun punya. Ni main exhibitor punya booth lah. Rospeak punya booth ni. Merch, baju semua kat sini. Lepas ni kita nak pergi Royal Enfield lah. Okay, vlog kita memang kita buat satu kali lah. So kalau nak review overall kita kena test bike. So kalau nak pergi satu-satu macam ni memang kan, tapi kita pergi launching of Royal Enfield dulu. Royal Enfield Custom Pak-Din Edition. Booth kali ni lain macam sikit. So let's go. Ni custom Obsidian. So kita nak redeem baju. Alright, everybody. Hey, what's going on? Auto Speed 2026! Buat kita design kali ni. The Chief Operating Officer of BYD, the importer. Ramai guys. Kita nak pergi Holdy. Tengah ni pun ada tempat konsert tau. Dia panggil apa tah nama tempat ni? Back Alley something. Okay guys, so sekarang kita dekat booth Triumph. Okay, dia orang baru lancarkan untuk motor Tracker 400 dengan Traxxon 400. Okay, yang ni yang custom edition. Yang custom edition ni dia tak register lagi. So kalau kita nak test nanti, maybe kita akan test yang tu lah. Okay, Traxxon. Yang ni Tracker lah. So dia nampak lebih garang sikit daripada yang tu. Yang tu yang standard tau. Yang standard tu speed. Dia yang ni Tracker ni dia nampak lebih sporty lah. Dia macam roadster sikit. Yang ni more kepada Traxxon ni macam ada cowling kat depan. Dia lebih nampak cafe racer dia. Tapi tank dia memang panjang. Tank untuk ketiga-tiga model ni lain. Ni macam ala-ala Street Twin punya tank.
Yang ni macam 1200 punya speed Yang tu macam speed tu macam ala-ala Scrambler. Tu sama tank dengan Scrambler. Okay, yang tu yang Scrambler lah kita tengok. Tapi korang jangan salah Okay, untuk Scrambler ni yang tu 1200, yang ni 400X. Okay, kita akan test ride lah motor-motor ni. Sebab aku dah try yang Scrambler ni, kita dah pasang cigi kat motor tu. And speed ni pun kita dah bawa dalam top speed dia 17 macam tu. Dua ni belum lah, tapi aku minat nak try yang ni sebab handlebar dia lebih flat. Okay, yang ni sebenarnya dia B-Line tau. Dia B-Line punya GPS tau. Tapi ni kena add on lah. Kalau kau tengok dekat sini, dia punya package is itulah accessory tu boleh tambah 3880 je. Dia dapat ni lah, dia punya bar end, lepas tu signal lain, lepas tu engine bar punya cover. Okay, so dengan new T-Series purchase kau tambah 3880 dapat dah semua benda ni. Sebab kalau beli asing-asing aku rasa ni, sebab benda ni dia dah 1000 lebih dah. Okay, so sebab aku nak pakai yang B-Line Moto 1 ni, yang tu dia bagai turn by turn arrow je. Yang ni dia ada some jalan sikit lah. Tapi benda ni memang sangat membantu lah untuk ride. And dia bentuk dia kecil je. Tapi yang sebelum ni lagi kecil ni, sebab dia orang ada sale buy one free one apa semua. So dekat sebelah kita ada booth Vespa, kat belakang ada Drive Bikers. And yes, nanti kita sambung guys. Ciao. Reda sikit. Tadi kita boleh ni lah, kita boleh tengok yang ni Truxton, yang tu Tracker 400. Okay, kita tengok yang ni dia dah letak ni tau, apa, engine bar. Kalau yang tak ada tu dekat model Speed 400 tu, tu Abang Nasir dia tengah cover. Okay, untuk motor ni kita akan bawa on road, nanti kita akan try. Yang ni custom edition lah. Custom edition ni dia letak livery sikit, and dia wrap on. Custom edition ni tak jual, tapi dia pakai dah masuk exhaust zat lah. Okay, yang ni Tracker 400 ni memang ni lah asal kewujudan dia. Dapat single seat ni, single seat ni memang dah dapat lah. Kita boleh nak cabut, so dia jadi ni macam cover dia asli. So kita cabut ni, kita boleh bawa dua orang. Sebab kita boleh tengok motor ni still ada pad belakang. Okay, yang ni aku suka sebab dia flat, and kita boleh nak letak kamera ke apa kat sini boleh. Dan kat sini ada still ada tempat untuk bawa, untuk pegang dia. Tapak untuk ikat B-Line ni pun actually kita boleh letak tepi, letak contoh ke apa. Kalau kat sini kita ikat kat sini lah, dia punya handlebar. Alright, so yang ni pun sebenarnya dia dah tukar yang custom. Okay, bullet LED indicator. Okay, kalau yang standard dia macam ni. Alright, so motor ni dia belum register lagi. So nanti kita akan buat on board. Korang nantikan aku punya review. Mungkin kita akan bawa 1, 2, 3. Ni dah review, tapi yang tu pun dah review. So kita akan bawa dua ni lah untuk tengok comparison on board. Alright guys, ni Primavera Okay, ni meter baru. Okay, meter ni memang all new. Dia dah tak pakai dah. Dia punya ni, dia punya engine CC dia dah baru lah, 180. Okay, seat. Ni seat option dia untuk Primavera. Dia ada dua seat option, satu seat yang macam ni, satu lagi yang depan ni kita boleh tengok lah. Yang ni Super Tech. Semua engine sama 180, tapi kita tengok yang meter TFT ni lah, Super Tech. Okay. Nice. Kita baru dia orang. Okay, kita boleh pilih mode juga. Kita try on. So kita tengok meter dia. Oh, tengok welcome dia tulis Vespa guys. Okay, ni meter dia. Dia pilih-pilih mode dia lah. Okay. Boleh tengok berapa mileage, berapa range, scroll. Ni untuk lampu dia. Ni pun sama, nak buka seat dia. Oh, dia meaning apa? Dia punya logo. Anniversary. So all these special ones. So actually kan, so kita tengok yang ni Super Tech, yang ni Sprint 180, yang ni
ni Primavera. Okay, kalau nak tengok apa beza dia, korang boleh tengok dekat dia punya macam kalau Primavera ni dia punya lampu bulat. Okay, kalau Sprint ni lampu dia petak. Okay, kalau yang Sprint Tech ni dia ada ni lah TFT meter ni lah. Okay, belakang ni dia boleh tengok dia pakai drum brake lagi drum brake. Okay, ni pakai disc brake. Super Tech ni dia pakai disc brake kan. Dia akan kepada harga. Okay, so inilah dia barisan ketiga-tiga model baru untuk Vespa 180cc Dia orang pun tak nak kalah, dia orang nak naikkan cc dia orang. Okay, so tengok kat dalam ni sama macam dekat Penang lah, dia punya showroom. Okay guys, so day 1 settle. Pukul 8 dah tutup So okay lah, dapat bag pun penuh. Walaupun kita tak spend, aku spend tadi dalam RM35 lah. Makannya pasal dah lapar. So kita nak pergi makan lagi with my boy. Quarter pounder, let's go! Quarter pounder. Let's go! So let's go guys.